Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya berada di sini pada hari ini. Tidak manis pula rasanya jika saya tidak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi tanpa dipinta, Nur Kasih Najwa binti Abdullah, yang membawa maksud cahaya bisikan rahsia. Saya merupakan seorang pelajar tingkatan 3 yang bercita-cita tinggi ingin menjadi seorang doktor haiwan suatu hari nanti. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Pekanbaru dengan kod AEA 3090. Begitulah serba-serbi sedikit perkara berkenaan saya. Novel yang menurut saya telah menarik perhatian, minat dan minda saya ialah novel karya Maya Adira terbitan Kasih Aries, di mana cetakan pertamanya adalah pada bulan April tahun 2018. Novel ini mengandungi 527 halaman muka surat yang berjudul Ash dan Aish. Ia penuh dengan cerita yang menyayat hati sehingga menyebabkan saya mengalirkan air mata tanpa saya sedari. Harga novel ini juga sangatlah berpatutan, iaitu RM30 di Semenanjung Malaysia, manakala RM33 di Sabah dan Sarawak. Apa yang menarik perhatian saya mengenai novel ini ialah gaya penulisannya yang ringkas, akan tetapi sangat mudah difahami. Terdapat juga kepelbagaian bahasa yang digunakan olehnya seperti bahasa Inggeris yang menyebabkan buku ini laris terjual. Jika sudi, saya ingin mengajak anda semua bersama-sama kita menelusuri novel ini dengan lebih mendalam lagi. Pemilihan nama watak yang menurut saya amat sesuai dengan perwatakannya, iaitu Aisyah atau lebih dikenali sebagai Aish. Dia merupakan seorang gadis kampung yang tabah dan kuat dalam menghadapi segala rintangan dan cabaran yang dihadapi olehnya. Gadis ini telah kehilangan ahli keluarganya akibat satu kemalangan jalan raya yang dihadapi oleh mereka. Oleh sebab dia kini tinggal bersendirian, dia hampir dicabul oleh bapa saudaranya sendiri akibat tamak akan harta peninggalan arwah ayahnya kepadanya. Dengan itu, Aisyah memutuskan untuk melarikan diri ke Kuala Lumpur untuk memulakan kehidupan baharu. Selain itu, perwatakan Ashrafi atau lebih dikenali sebagai Ash. Dia merupakan seorang pemilik kafe. Setelah mengetahui kesempitan hidup Aisyah, Ash telah memperlawa gadis kampung itu untuk bekerja di kafe miliknya. Ash sering membantu Aish untuk menyesuaikan diri di Kuala Lumpur. Pada suatu hari, Aish telah menawarkan dirinya untuk menjadi isteri kepada Ash sebagai gurauan. Namun, gurauan tersebut telah diambil serius oleh Ash dan akhirnya mereka bergelar suami isteri. Akan tetapi, malangnya Ash ditimpa kemalangan dan berada dalam keadaan koma. Memandangkan Aish dikurniakan satu keupayaan istimewa di mana dia boleh melihat roh, maka dengan itu alangkah terkejutnya dia apabila mengetahui bahawa Ash yang dilihatnya selama ini bukanlah Ash yang sebenar, akan tetapi hanyalah roh semata-mata. Oleh itu, Ash bertekad meminta tolong Aish untuk membantunya sedar daripada koma melalui rohnya. Akhir kata, membaca itu amalan mulia, jangan pula kita persia mencari ilmu di mana ada jadi panduan di alam dunia. Sekian,
saya menyusun 10 jari sekiranya tersilap kata, tersalah tutur bicara atau terkasar bahasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.